dan selamat pagi semua. Semua apa khabar hari ni? Sihat? Dah makan? Korang nak tahu tak hari ni kita nak belajar pasal topik apa? Tak tahu. Tak tahu? Okey. Hari ni kita nak belajar tentang 5 deria yang ada pada manusia. Okey. Disebabkan korang hari ni, disebabkan korang semua dah excited, awak semua excited nak belajar, jadi cikgu nak kongsikan satu lagu dan kita nyanyi sama-sama dekat dalam kelas. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh? Okey. Buka lagu tu je. Mata saya lihat dunia, matahari sungguh ceria, telinga berbunyi lagu, mari menyanyi bersama-sama. 5 deria, hebatnya saya membantu kenal dunia. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit juga jangan lupa. Hidup saya menghidup bunga, harum baunya suka hati, lidah rasa manis dan masam, sedapnya makan setiap hari. 5 deria, hebatnya saya membantu kenal dunia. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit juga jangan lupa. Kulit rasa panas dan sejuk, lembut, kasar, dapat beza. Semua deria anugerah Tuhan, mari guna dengan bijaksana. 5 deria, hebatnya saya membantu kenal dunia. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit juga jangan lupa. Yeay, okey, seronok tak dengar lagu tadi? Seronok. Okey, korang mesti dah excited nak belajar kan? Sekejap Okey, sekarang cikgu nak bagi tahu tentang kedudukan organ deria manusia. Organ deria manusia ada 5. Pertama, mata. Mata. Kedua, telinga. Ketiga, hidung. Ya. Keempat, lidah. Dan yang last sekali, kulit. Ya, ada 5. Okey. Sekarang ni cikgu nak tunjukkan kepada awak semua. Selain daripada yang ada dekat depan, cikgu nak tunjukkan awak semua kad supaya awak senang tengok. Okey. Ini mata manusia. Ya, betul. Cikgu kat sini kan. Okey. Seterusnya, telinga manusia. Ya, betul. Pandai awak, Akmal. Seterusnya, hidung manusia. Cuba awak sentuh hidung awak kat mana? Ni kat sini. Ya, pandai. Okey. Seterusnya, lidah. Cuba buat macam ni sikit. Okey. Last sekali, kulit. Kulit ke tangan? Kulit kat sini. Kulit. Ni pun kulit juga, kulit muka. Okey. Sekarang ni cikgu nak
awak ikut apa yang cikgu sebut, boleh tak? Boleh. Okey. Sambil cikgu tunjuk gambar, sambil tu cikgu nak awak pegang mata awak, boleh? Boleh. Awak tunjuk mata. Okey. Mata. Mata. Telinga. Telinga. Ya, betul. Seterusnya, hidung. Hidung. Ya. Lidah. 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 Okey. Last sekali, kulit. 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 Terus kulit. Kulit. Ni pun kulit juga. Faham. Okey, pandai awak. Okey. Sekarang ni saya cikgu dah terangkan kan. Depan ni tadi ada mata. Kemudian ni kita ada telinga, Telinga. hidung, Hidung. lidah, Lidah. kulit. Kulit. Kita dah tengok, kita dah belajar tadi 5 deria manusia. Okey, disebabkan awak dah belajar deria manusia, cikgu nak tanya awak, dekat mana ataupun di manakah kedudukan hidung manusia? Dekat muka. Sini. Dekat mana? Muka. Sini. Sini. Betul? Betul. Okey, pandai. Okey, disebabkan awak dah pandai, satu lagi cikgu nak tanya. Dekat mana lidah manusia? Dekat mulut. Betul. Pandai. Okey. Sebabkan awak dah pandai, sekarang ni cikgu nak tunjuk awak sesuatu. Apa? Wah. Nak main tak? Nak. Okey. Dia senang je. Pertama sekali, cikgu nak tunjuk cara main dia macam mana. Okey. Okey. Ini kan muka manusia. Okey. Lepas tu, contoh kat sini kan, ni ada anak panah dia. Tengok anak panah dia lagi kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Contoh kat sini kan, lidah. Dah. Okey, kat sini ada kedudukan lidah. Jadinya, kat sini, belakang ni ada boleh tampal tau. Nanti cikgu akan tampal kat sini. Awak nampak kan, macam clap sikit sini kan. Jadi awak tampal kat sini. Okey, awak faham? Faham. Okey, sekarang ni cikgu nak panggil Akmal untuk awak letak dekat mana-mana jawapan yang ada dekat dalam gambar ni. Boleh Akmal? Jom Akmal ke depan. Okey, bagi tepuk tangan kat Akmal. Yeay. Okey Akmal, awak jawab. Jadi siapa? Kulit. Kulit. Kulit dekat mana? Kulit sini. Betul. Hidung. Hidung kat mana? Hidung. Hidung. Kat mana Dia duduk kat sini. Betul. Pandainya awak ni. Okey, mana mata? Mana mata? Mata. Mata. Mata sini. Kat situ mata. Okey. Telinga kat mana? Telinga kat sini. Situ. Awak yakin? Ni anak panah yang telinga. Ya ke? Okey. Tadi Akmal, awak dah jawab dua betul tau. Tapi sebenarnya tadi awak tertukar. Ni kat sini, ni telinga anak panah dia. Ya, awak tertukar mata dengan telinga lah. Tapi tak apa, awak dah mencuba. Okey. Jawapan yang betul, ni telinga pergi dekat sini. Lepas itu, anak panah ni tunjuk mata. Mata dekat sini. Okey. Pandai Akmal. Tak apa Akmal, awak dah cuba. Awak dah betul 2 tau tadi. Bagi tepukan sikit dekat diri awak. Bagus. Sekejap. Cikgu ada hadiah nak bagi pada awak sebab awak dah jawab. Cikgu ada nak patah. Awak suka tak nak patah? Suka. Dah ambil. Okey, sama-sama. Dah awak duduk kan? Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, baiklah. Kita dah buat tadi. Awak dah main. Sekarang ni, awak dah belajar kan? Cikgu nak bagi awak jawab kuis. Awak nak jawab kuis tak? Nak? Okey. Sekejap ya. Cikgu mencari kuis awak ni. Mana ada kuis awak cikgu letak?
Sekejap ya Ahmad, cikgu buka kuis awak ni. Okey. Sekarang ni adalah kuis yang cikgu nak bagi awak jawab. Okey. Senang je cara-cara jawab kuis ni. Okey. Sekarang ni soalan dia cikgu nak ajar dulu cara jawab. Adakah ini mata manusia? Okey. Kalau awak rasa yes atau no? Yes. Yes. Mata manusia. Okey. Cikgu jawab yes Betul. Okey. Sekarang awak dah boleh jawab. Cikgu nak bacakan soalan. Lepas tu nanti awak sebut yes atau no. Boleh? Boleh. Okey. Adakah ini telinga manusia? Yes. Yes. Okey. Seterusnya, adakah ini lidah manusia? Bukanlah cikgu. No. Awak pasti bukan lidah manusia? Yes. Betul? Okey. No. No. Betul Ya. Okey. Betul lah. Ui. Pakainya awak dah betul 3 soalan tau. Hebat lah awak ni. Yeah. Okey. Adakah ini lidah manusia? Ya. Ni Betul? betul. Okey. Last sekali, soalan akhir. Adakah ini kulit manusia? Yes. Yes. Betul yes? Betul. Wah, awak betul semua soalan. Hebatlah awak, Akmal. Yalah. Mesti awak belajar kan dekat rumah? Okey. Okey, disebabkan tadi kita dah belajar semua tentang delia manusia, cikgu nak tanya Akmal. Akmal, apa yang awak dah belajar hari ni? Jadi, cikgu nak minta awak berdiri, awak duduk ke depan, awak pandang kelas. Boleh? Sambil awak bagi ataupun awak kongsikan apa yang awak dah belajar hari ni dekat kawan-kawan semua. Boleh? Boleh. Jom Akmal. Okey, ke depan. Bagi tepuk dekat Akmal. Hai kawan-kawan. Hari ni yang saya dapat belajar adalah mengenai 5 apa tu? Anggota Deria manusia. Ya. Iaitu ada 5. Ada lidah, Okey. mata, Lagi. telinga, Ya. kulit dan hidung. Duduk. Okey, betul Akmal. Okey, Akmal dah boleh duduk. Okay, terima kasih Akmal. Sama. Kepada cikgu. Okey. Okey, jadi murid-murid, itu sahaja yang kita belajar hari ini. Jadi, cikgu harap nanti awak semua boleh amalkan apa yang awak dah belajar untuk bantu juga adik-adik awak bagi tahu dekat diorang nanti telinga, mata, hidung, lidah, kulit. Kulit. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Bye. Terima kasih cikgu.